Okey, terima kasih. Okey, kita sekarang berada di... Ada tak? Suara aku ada tak? Test mic 1 2, test mic 1 2, ada tak suara? Suara ada tak? Clear ataupun clear tak suara? Okey, kita sekarang dah sampai di kawasan Kulai, Tasik Biru Tasik Biru. Temengah. Temengah sekejap. Suara ada tak? Test 1 2, test. Aduh, sound check. Okey, dah tengah sedap Ini kan pusingkan di kamera aku. Okey, dia tengah setting sedap. Aduh. Jadi hari ni kita ada salam hadir share. Ada suara dengar tak suara? Suara dengar tak? Suara macam mana? Unstable. Alamak, unstable connection. Pasal sini memang unstable connection. Very clear. Okay. Ni bukan dua mic mana tu? Ke mana? Tuan lagi satu simpan ni lah. Kita okay, kita sekarang tengah sedap. Kita baru sampai jam yang nampak. Aduh. Di kawasan dia seperti ini gelap dia. Memang gelap. Okey. Temengah. Waalaikumsalam. Okey, itu JLG tu sana tengah sedap. JLG tengah sedap. Azman dia tengah sedap. Jadi okay. Mana air tadi? Air bagi-bagi nanti kalau dua. Dan apa? Air Red Bull aku. Itu kan dalam plastik tu. Dah sedap. Barang ni banyak Sul. Aku punya barang simple aja. Itu lampu tu hijau. Dia macam Star Wars ni. Tu. Nanti kau punya ni Ali kau dah masuk. Aku dah masuk live. Tu. Yani. Apa? Yani, Azman tengah sedap. Patutlah memang apa? Mesej belum reply. Yani. Aduh. Temengah sih aku. Belum naik bukit lagi. Dia bukit agak tinggi alam mistik. Apa khabar? Terima kasih sudah hadir. Suara dengar tak? Sini memang connection dia tak apa-apa bagus Ada mic mana? Ada ni. Ada mic. Okey, kita akan pantau dulu kawasan ni. Kita akan pantau pusing dulu dan baru kita bikin uji nyali. Take care semua. Edi, kau kami tim. Tim kau cakap take care. Apa? Tim kau cakap take care. Okey, take care. Terima kasih. Support live. Alam mesti tak nak kasih view apa? Kasih yang bagus-bagus. Mana boleh sih? Temengah. Terima kasih Alam Mistik. Support. Ada bawa spek tak? Entah. Tak tahu ada bawa spek tak. Kita minum dulu sebelum naik gunung. Jangan buku bujat
Kenapa muka pucat? Aku tak buka. Pucat ke muka? Okay, share. Apa ni? Sama-sama take care each other. Okay, apa ni? Kat sana. Okay. Terbengah. Dah nama dia dah gemuk macam gini lah. Kalau dah gemuk. Mana Zai? Yang sama ke? Nenek sama. Sekejap. Belum. Siapa? Nak gerak dulu? Habis kata kau tahu jalan? Oh, tak jalan. Kita. Berapa minit lagi? Dia tengah siap. 5 minit lagi boleh? Lagi 5 minit, okey. 5 minit lagi. Okay. Man, lagi 5 minit kita gerak. Lagi 5 minit kita gerak. Pasal belum dah gerak nanti kita tersesat, nanti susah. Tu dia Jai Bravo Jai Bravo, mana dia? Ni dia. Aku collab dengan Jai Bravo bersama Jamal JJ Solo JJ Explore. JJ Explore. Tu JJ Explore. Bersama Jai dan juga GLG dan TCJ okey. Berat hari ni, barang banyak. Kita pantau dulu tempat ni. Kita jalan dulu Lampu belum buka. Macam ni atas gunung tu. Di atas sana. Kita akan explore di atas sana. Jauh lah. Benar. Okay, kita tunggu dulu lah. Jangan babi, insyaAllah. Terima kasih Alam Mistik. Terima kasih kasih kata orang tu. Kasih semangat. Okay, nak serokok dulu. Sebelum gerak ni. Menurut belah sebelah. Dia dah JJ dah jalan. Dia naik terus gitu Ikut dia punya track Ikut track tu naik atas batas. Kita akan jumpa apa? Batu dulu. Jumpa apa dulu? Batu tu dulu. Batu tu dulu. Kan? Dan baru ada satu lorong pergi ke hutan baru ada jumpa jalan ke situ lah. Okay. Lepas tu nanti kita boleh turun bawa balik semua. Testing. Gitu. Okay. Lalu ada. Okay. Yang boleh Memang dah siap nak pergi lagi. Dia tengok. Semua ikut naik lagi. Cuba driver tak? Pasal driver driver nak drive sampai nanti dia pergi second location dia, kita pergi Pasir Gudang. Mana Pasir Gudang? Pasir Gudang yang demi taman tu. Oh, okey. Jalan Senai. Jalan sana. Oh, okey. Oh, situ lah. Lepas tu dah mungkin ni kali cuma 2 tempat lah. InsyaAllah nanti pergi lagi lain tempat pula lah. Kalau tak kat sini, lepas sini nak bawa pergi Banglo British. Boleh juga. Tu hari yang kita masuk tu. Tengok kat situ kan. Itu dah ada lorong tu. Boleh masuk lah? Boleh masuk. Ada jalan. Ni kalau macam dia orang pasal ni dia important toilet kan. Sini tak toilet. Tapi kalau macam Banglo British tu dekat, dia orang okey, just go ahead. Nanti apa bincang tu. Macam nak turun kan, dia bincang lah. Okay, boleh. Okay, sorry saya tadi dengan berbincang dengan Abang Jai Bravo. Okay, kita tengah set up sekarang. Lagi 5 minit kita akan gerak Dia punya sound bising tak? Bunyi tak? Bising tak? Dia punya audio bising tak? Kita akan daki gunung lagi. Hari ni kita akan daki gunung Hulai. Oh, penat.
Mungkin sekarang dah gemuk ni, tak tahu macam mana boleh sampai tak. Sekali kurus sikit. Tadi kurus sikit dah boleh. Mungkin second lokasi kita akan pergi antara Pasir Gudang ataupun Banglo British kita akan pergi. Lampu belum sedap lagi. Dan ni pun ada recording juga lah. Sebab sini memang daging yang teramat lah. Pun ada bikin second recording. Dah belum kan? Belum pergi. Dia tak gerak. Kalau dia nak gerak, kasi gerak dulu Sini tempat kita pergi ke? Betul. Yang kita pergi sini. Sini belakang tu ada tempat permainan. Yang second lokasi tempat sini kita pergi, yang ada tempat permainan. Cuma hari ni kita akan naik tempat yang batuan tu lah. Tempat batu-batuan tu. Boleh share. Boleh share around. Tapi sini memang lagging lah. Lepas tu ada second tempat batu-batu tu best. Memang best. Batu-batu tu memang best. Alamak, lampu dia. Kenapa lampu dia gini? Sekejap. Dah lama, dah setahun tak datang sini. Setahun. Wah, dia nak banjai perahu. Touch screen okey tu. Touch screen pun okey. Aduh. Terbatuk-batuk lah pula. Assalamualaikum semua yang baru hadir. Okay. Hari ada berat pula beg. Nama lagi. Bang. Ada orang masuk sini. Orang naik atas. Driver ada Driver ada okey tak? Tak ada. Tak ada kan? Semua driver seorang aja. Seorang je. Seorang je lah. Tapi takut tak dapat lah. Betul juga takut tak dapat. Tak sampai. Tak sampai. Pasal tadi pun kita kasi pun tak sampai. Tak sampai ya. Semua dia hati-hati je lah. Kalau apa nanti WhatsApp je lah. Beritahu je lah. WhatsApp je lah. Okay. Okay, apa kalau macam ada apa-apa just WhatsApp aje lah. Tak naik kan. Paling kalau turun balik berapa minit ambil rasa? Turun balik 15 minit. Lebih. Lebih. Kalau kita naik sampai atas. Kalau kat semua kita okey pun tak dapat tiket, tak sampai. Jadi apa-apa jadi kontak. Sini ada pergi masuk juga. Alah, tak apa nanti kalau kita rasa something kita Keluar. Ada apa-apa nanti WhatsApp. Okey. Jadi kalau macam seram kan, kita pegang. Jaga-jaga pun kita naik. Okey.
Ah, okay. Dan hari ni driver tak ikut. Maaf. Driver tak ikut. Orang dia akan duduk kat situ. Dia buat van. Ni sekejap. Apa pasal ni? Lampu dia lari pula. Dah bengah-bengah nafas. Belum jalan lagi. Nafas dah termengah. Belum naik bukit lagi. Mungkin tadi makan terlebih. Terlebih banyak. Okey lah, dah siap lah. Okay. Dah siap. Okey, ni ada second recording juga mana ni? Mana dia? Ni jauh. Dia turun. Ni alamak, lupa nak bawa lampu lagi satu lah. Sorry. Lampu lagi satu. Second light. Takut. Ada tak? Ya Ni tak bawa lampu kecil. Lampu kecil tak bawa Okey. Ada barang. Meninggal ni. Aduh. Aduh. Allah. Temenggah. Apalah bunyi walkie-talkie ni? Dekat sangat. Okay, sorry. Lupa nak bawa apa? Okay, ramai tadi. Sana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang lagi. Okay. 10 orang. Okay. Ni pun ada second recording. Gelap Bismillah. Memang rongga pula. Dia turun mana-mana. Okey, bismillah. Kalau lagging tak maaf memang connection dia tak bagus. Sini ke atas tu memang connection dia akan hilang. Okey, Jai. Masa tak gerak. Dah mengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La ilaha illallah wa la syarika lahu. La ilaha illallah wa la syarika lahu. La ilaha illallah. Bismillah. Gelap tak Gelap tak? Jangan gelap Kau lebih gembira. Okay.
Uh, Okey, kawasan ni agak gelap ni. Bismillah. Ini gunung ni. Nama dia Gunung Pelai. Okay, batu-batuan ni besar-besar ni. How big the stone is, very big lah. Tidak tahu. Jalan. Clear that. That's 1, 2, 1. No bad. Sepohon kayu. Okey, dah dapat. Tes boleh Dapat tak? Dapat. Aku dengan Mat tengah jalan belakang. Roger. Ada yang betul. Sayang. Makalan satu. Kacang lebih. Mana kalau turun ini? Magarati je. Okey, ni. Sebelah daripada PCG. PCG. PSC. Kita kan jalan slow lah. Okey. Pasal ni mendaki ni all the way mendaki. Hello, hi, Roland, hi, Emin. Thank you. Tap. Okay, we now at Kulai. It's very dark. It's very dark. Also something. Okay. Kulai tasik biru Sini we got 5 team 5 team. 2 from JB and 3 from Singapore. Cannot believe because we are hiking. Okay, JB Kulai apa history bang? History dia tak tahu. Cuma kawasan ni pernah ada kematian orang jatuh masuk ke tasik biru jatuh. Ada helmet. Sekarang siapa tinggal helmet? Siapa yang tinggal helmet di sini? Ni ada masalah ni. Kan? Helmet siapa tu tinggal? Helmet tak apa. Kalau helmet dia tak apa. Jangan ada isi dalam helmet tu. Tengok tu apa jatuh. Okay, jangan ada something apa-apa. Sebab tiga. Kita jalan pelan. Di tanah lembab mungkin pasal semalam hujan lebat. Di tanah bit lembab. Saya dari apa ni? Allah. Tengah jalan ada Temangang. Ni belum sampai lagi. Baru belum biasa. Allah. Ni tampil.
Because the soil the soil is very soft. When you step the soil. Mana? Ini boleh? Bisa. Lagi secure lah. The soil is very soft. Maybe yesterday night raining. Dan itu mana? Alhamdulillah kan kita kadang malu kita tu boleh alhamdulillah tengok ni apa ni boleh kau ini ini very ni kau ni sorry kalau tak baca jalan dengan tanah yang berpasir berpasir dan tak equal dan banyak jalan yang berlubang jadi jalan atas ni jadi kau kita jalan atas tu dan kita tembus sini lah sini yang dikatakan ada pertemuan. Bismillah. Macam gaung It's very deep. Tak ada ni. Ya, mudah usah. Okay, ni it's very deep. Ni ke kita atas gunung lah, atas bukit Okay. Di atas gunung. Bagaimana kau? Dengan jalan pun macam tak betul lagi aku. Buka step. Nanti kita akan taruh seseorang atau dua duduk di jalan. Wah, demi jalan. Penat pasal apa tau? Demi jalan macam berpasir dan licin dan juga lembab. Mana Azman? Azman di belakang. Macam mana legging tak? Kawasan dia legging tak? Ini aku ni dia luar. Ya. Sekejap.
berpeluh. Berpeluh. Baru halfway. Lepas kita terus naik kaki bukit. Tu berapa jauh lagi. We are climbing. Okay, nak pantang-pantang pun susah. Dia dah ke depan ni, semua dah ke depan. Jadi coordination will be lagging. Follow Explorer, Mr. Broline, your VSX, guys. Cannot speak. No breath. No breath already. No breath. Cannot talk already. Cannot talk. Remember my voice, Gloria. Oh. Remember me, Gloria. Oh, tu ada lagi. Masih tinggi lagi. Kita baru halfway dengan bawa life yang berat. Demi jalan pun tak berapa. Maybe atas ni ya. Demi tempat. Yes, atas ni. Okay. Yep. Kita pantau dulu. Kenapa? Nak ambil nafas ke apa? Welcome to our life. We are from Singapore. We explore to JB. Kulai. We just go halfway. Assalamualaikum. Dia susah. Masih belum pergi. Yep. Aku dah naik atas kalau turun memang cepat lah kan. Dia turun. Nampak apa? Mata dua. Burung tak? Burung lah tengok mata dua. Kalau mata satu lain. Mana? Mata dua. Burung mata dua. Ayam kan tadi dua tu. Ayam kan tidak ada pokok. Okay. Mesti aku dah naik atas sana. Apa dia? Tak. Tadi kita saw something. Tadi kita pause. Tak, dia dah tengah sakit perut. Oh, okey. Dinasihatkan mengurik orang dengan tidak sembarang. Tak tidak dia bersopan. Tempat sini mana dia ni? Oh, dia berjalan. Salah ni masuk lubang ni, tak boleh modal.
Okay. Kita akan jalan pelan-pelan lah. Because ini baru suku Ada lagi suku di atas. Kita balik ke atas ni. Kita buat atas ni. Tapi kita tak pergi sini. Kita akan pergi depan. Ada satu kawasan. Mak! Tak kejap aku. Ada satu kawasan. Dia masih komen. Dia nggak masih komen. Fokus jalan. Itu batu dia besar. Dua atas tu. Sampai. Yang bawah apa? Mana? Bawah ni. Bawah ni. Ni kamera kat bawah ni apa? Ini untuk kamera yang satu. Offline. Offline. Saya takut yang atas ni lagi kan. Tapi pun tak nampak juga. Ni dapat batu deh. Kita akan explore dulu tempat sini dan kita baru taruh kena otak. Tak boleh buat. Aduh, ish. Assalamualaikum. Bunyi pada kau Kau dengar bunyi tak? Tak. Bunyi seperti bukan. Bersing bunyi ni. Bunyi ni bersing. Bunyi ni macam bersing. Itulah tadi aku dah cakap jangan makan banyak kan. Jangan makan banyak-banyak. Kau tengok apa jadi sekarang? Dia mengah-mengah. Breathe. Okay. See, it's all the way uphill all the way uphill. But this thing, macam very strong. Nah. Untuk tarik nafas, buang nafas dan hembuskan nafas. Besok mesti Juram tinggi yang di bawah gitu. Kau tengok berapa tinggi tu rumah tu bawah. Kita dari bawah tu kan. Kita naik sini almost half an hour lebih daripada half an hour. So naik maybe less than cannot talk tak berbual. Astagfirullahaladzim. Ni kalau makan pun sedap. Ya Allah. Akhirnya. Aduh. Energi kuat. Sampai sini. See. Off one light. First.
Okay, the second time I was here. This is my second. Huh? Tu tanya isteri. You ask. Huh? You ask the what? The person lah, Jai Bravo. Because he very familiar. Yang mana memang kau tadi ya? But dia very familiar. Itu di belakang. Di atas. Oh tu dia Bravo. Atas tu. Macam mana ni atas tu? Kau cepat jai ni atas tu. Bukan apa? Atas. Oh, bawa pasal batu ni. Kau tengok Azman jalan. Kan? Okay, Azman jalan situ. Tempat dia dah batu tu memang besar. It's very huge. It's very huge. See? The stone is very huge. Okay, you want to see how big is the stone is. Okay, someone diri batu tu. Okay, nak tengok batu tu berapa besar. Tengok, okay. It's very huge Jadi, Eddie was standing there. See how big the stone. Ini nama dia gergasi. It's telur dinosaur. Dinosaur main telur. It's very big. Okay. Tapi nak naik sampai puncak ni, it's very tough It's very tough. Mostly di jalan dan lagi berpasir it's all energy sini is very strong. Okay, I will put down my camera. Okay, I want to test how strong the energy around this batu-batuan. Okay. Kita test punya energy dia kat sini. Ui, striking Okay. Tu yang jalan tu. Nampak belakang lagi. Oh, I thought it's around here dengan batu-batu. Dah ada. Tasik. Tasik lagi jauh. Tasik maybe lagi 10 minit lah sampai dekat demi Tasik. But they want to go. Okay, Azman. Ada bunga api lah. Sini lakukan korang tempat bunga api lah. Nampak ada bunga api. Saya rokok dulu saya rokok. Nak take bernafas dulu. Bernafas dalam empuk Later I propose someone to do the test of courage around this area. You say you want to open, you open. Because I want to feel the place. Give me a second. I want to smoke first. Ya Allah, penat lah. Okay, I'll show you all the place surrounding lah. Then you all can see tempat dia. Kenangan yang yes, betul, kenangan yang tak boleh lupakan. Yes. What's that?
tahu. Ni naik atas ke apa? Anjay? Dia naik atas. Dia mana pergi semua ni? Yang lain mana pergi? Ha? Bukan ni? Tiba-tiba kau tengah seorang. What to do? Begitulah. Begitulah nasib. Oh. Turun masalah ni. Sekarang ni dia orang di belakang. Okay, kita paste. You can see the paste. Allah. Jangan minggu. Waduh, ada batu tengok. InsyaAllah. Kenapa semua? Ya, sini memang kuat Okey, dia akan duduk di sini. Bismillah. Mana dalam ni kuat? Yep. Mana? Okey, korang nak duduk sini ke apa? Ha? Korang nak duduk sini macam ni ke? Dari mana? Ya, dia punya dia punya energy is very strong lah. It's very strong. Okay. Dia punya wind pun sedap, angin pun sedap. Okay, sini I think kalau korang nak test aku boleh okay, korang nak test kat sini aku boleh kasih korang test. Boleh. Siapa nak duduk? Ni lah aku. Okay. Sini aku nak korang duduk sini. Ni. Dia sedang je lah. This stone age. Okay, korang duduk sini. Because the energy on my left side is very warm. It's very warm. Bila aku jalan di kawasan sini, the energy sini is very warm. Very strong. Sini very strong. Kita akan off tak banyak light
Kita akan gunakan tak banyak light because they will sit down here. Cuma tempat batu tu nak kena taruh lampu lah. Water? Mana water? Water ada lah. Sini ada water. Guys, the whole street is getting water. Okay. Mana air dia, Man? Man, mana air dia? Jauh. Sana. Belakang. So, Roland say the water is on top. There's a lake on top there. Yes. You guys can see this? Behind this. Behind this. Around 10 minutes lah. When you go, you turn one round, you surround that corner lah. Okay, Man. Siapa tu? Jai Bravo. Jai. Okay, diorang akan test duduk uji nyali untuk berapa minit. Then the energy, I will test the energy first. It's very strong lah. The energy is very strong. Kan, it's around this corner lah. Tak boleh. Okay. Kita go dulu. Habis dulu. Yeah. On this side. Go this side. On this side. Okay, make green one more. Okay, this one only for no, correct, yes. Ini berangin tu. Tapi aku berpeluh. Nampak ni peluh. Okay. Okay. Oi, berpeluh gila tu. Okay, dia akan duduk begini. Okay, the next camera I will turn belakang. The next camera I will pan behind. Kan dia yang recording ni I will pan behind. So that both side can see. Both side lah. Recording. Okay. Steady. If it's just got a point, then we'll be clear. Left side. I'm not, it is just time. You ever met me before? Okay. Be around here with me? Ya, kalau pusing kan. How do you make a sound or move something? Really good. Come on, move something. Move a bush or something. Make some sound. Sekejap. Mungkin dulu. Boleh.
Kamera ada masalah pula. Kejap Ni problem pula. Ya. Situ dia. Ya. Okay guys, second round will be this round. So now abang, I will just keep my pen here. All can see. So if you want to play around here, why not? Why should I come over there? You come over there. Dah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Assalamualaikum wahai alam. Assalamualaikum wahai alam. Assalamualaikum wahai alam. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqil alif wal lamroh wal lamroh wa ka'af hayya ain syad wa taha wa tasimim wa tasin wa tasimim wa alif lam mim wa alif lam mim wa alif lam mim wa yasin wa sa'an wa hamim wa hamim hamim ain shin kaf wa hamim wa hamim hamim wa ka'af wa nun ya man hu ya man la ilaha illa warfilni wa sini innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai makhluk yang berada di sini, sekiranya kamu menghuni di sini, aku seru kepada kalian, dari timur hadir, dari barat hadirku, dan tunjuklah kepada mereka yang ingin melihat kamu, kerana kamu berani, ada kekuatan untuk wujud, kamu wujud di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Energi kuat sama. Macam mana? Sama-sama. Hah? Jauh sikit tak nampak dia. Tak dapat. Kalau jauh sangat tak nampak. Tak nampak ini. Patut ikut dia Okey, ada orang akan duduk uji nyali di kawasan sini. Okey, aku atas permintaan diorang untuk aku buka kawasan ni. InsyaAllah kalau ada kejutan penambakan. Ya? Apa depan? Okey, sekejap aku tengah sedap. Sebab tengah dah. Okey, nampak clear. Okey.
Okay. So 1 hour should be okay. 45 minutes, 1 hour. Sini dia punya energy is quite strong Anything happen macam okay Okay Air, bawa air. Okay, good. Guys, come up. Okay, aku akan another mic untuk capture whatever song ke. Jauh. Okay, mana? Takut dekat belakang ke sebelah kan. Sebelah. Kalau korang nampak apa-apa dalam video, ini je. Okey je. Okay, the mic I put at the phone satu and then the mic photo. Jangan komen tempat ni tau. Jangan komen kat live, aku tak nampak tau. Aku tengah nunggu. Dalam 45 minit, 1 hour tengok. Okay. Lepas tu baru tukar orang. Sorry, the mic jatuh. Okay, anything voice ke apa, whatever, you all can in short. Tapi dia energy for me is very strong. Tadi buka pun. You're walking? Okay. Man, dia cakap dia walking. Something is walking. Okay. Keep coming. Come. The camera want to capture you. Come on. Okay, guys. Okay, time check. Okay, now. Okay, Aiman lagi. 11:40. Wah. What phone? Soon. 12:15. 12:20 to 12:30 lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, take care. Test, ya. Gitu ya? Oh, okay. Assalamualaikum. Silakan hadir. Dolls. Guys, baru 5 saat bunyi orang ketawa. This is not alcohol. Bunyi ketawa lagi. Kat bushes. Tak tahu whether korang capture tidak on live. Guys, korang dengar tak tadi apa aku cakap? Dengar ke tidak? Last info aku. Somebody, please reply.
Test check, test check. Test check. Okay. Roger. Okay. Dua kali ya. Dua kali. Ini suara kekek. Dekat sekali. Very, very near. New voicemail standing by. I say it again. New voicemail standing by. Kamera. Lampu. Lampu satu mati. Lampu satu mati. Kameranya lampu siapa punya? I'm not sure. Ni Abang Man ni. Abang Man punya lampu kena kacau. Mati. Totally mati. Gas. Baikkan. Are you okay? Yes, I'm okay. Very strong, guys. Indicator very strong. One of the life light just went off. Okay. Trapped. I'm not trapped. I'm just here alone. Are you trapped here? Is your soul trapped over here? You want to tell me more about it? It's a communication device between us human and the spirit. It's called a ghost tube. Rituals. I'm not doing any rituals here. I'm just being here alone. There's no rituals here. I'm just here alone. There's no rituals.
You're not happy that I'm here? You're asking me to back off? Why are you so angry asking me to go? She won't leave. She won't leave. She's around here? Are you around here? If you're around here, you want to make some noise? Go ahead. You want to move something? Go ahead. Please do. Are you nearby me? I can't leave. Okay, if you can't leave, just do something. Come on. Make a noise, move something. Is that you? That sound, is that you? I can hear the sound very clear. Is that you? Okay, suara. Suara kekek tadi kau dengar tu. Kecil je macam suara budak. Tak tahu whether korang capture it on live not. Nanti boleh rewind balik. Kita dengar. I'm asking you again, is the sound coming from you? You want to make the sound again? Come on. I'm waiting. Gas. Gas. I'm not gasping. I'm just thirsty, that's all. I'm not even gasping for air. I'm thirsty, that's all. I've not been here before. This is my first time.
Yes, I can feel the energy here. Are you around here? I can feel the energy here. You are saying energy. Yes, I can feel the energy very strong down here. Even my goosebump is going up. I have a goosebump on my neck right now. So are you nearby me? Okay, because I heard a footstep around here. That is why I stand up just now. Is that you? I heard a footstep on the sand. Is that you? Right here. Okay. I heard a footstep. Exactly down here. I heard a footstep. That is why just now you see I went up to the hill. Was that you down here just now? I want to ask you, is that you? If you are here, step on the sand again. Do it one more time. Come on. Tell the truth. Tell the truth. That is why I want to know the truth. Is that you just now on the sand? I heard somebody moving on the sand. Is that you? I heard a footstep. Tell me the truth. Is that you or that is not you? Or that is something else? I don't like it. Okay, I won't force you. If you think you want to tell me, you can tell me. I don't like it. Okay, you don't have to repeat. If you don't like me, it's okay. Tell me a bit about yourself. Come on. Since we have been here for 20 minutes together, why don't you tell me more? Are you a man or are you a woman? It's not a clear answer. I'm asking you whether you are a male or a female spirit. That's all. Or you want to give me a name? You want to tell me your name?
Tell the truth. You tell me the truth. I want to know the truth. Are you a male or a female? Brenda. Brenda, thank you. So you are a female spirit, right? Thank you for telling me that. So Brenda, are you around here? Is that sound came from you? That giggling up there? I can hear something giggling up there. Is that you? Brenda, is that laughter coming from you? Aku mati. Okay. So far, so good. Very busy. Good spot, guys. Good spot. Next person, stand by. Bukan aku support sang live aku mati ni. Aku check. Go on tak boleh. ATF aku masuk sekejap Cuman mati. Roger. Kau punya live tiba-tiba hang, man. Tiba-tiba hang. Sekarang. Roger. Something is not right. Tiba-tiba je. Okay guys, for you people who oh gila sial. Gila tempat ni gila. Serius bro. Tempat ni gila sial. Man itu mati sendiri. Man, aku tak tahu ada korang capture tidak. Lan. Tadi kau capture tak Man punya tripod bergoyang? Tak, ni. Nampak? Gila sial. Okay, lagi ke tak? Tripod dia gini kan, diam kan. Gini je. Sekali je. Nah, itu time yang sama tadi kat belakang bunyi orang jalan kan. Okay, nak dulu lagi. Jap. Kasih aku 1 minute for break. No break. Okay, semua. Nampak kan pula ni. Kau punya live on all the way? Demi live. Oh, nanti kau rewind balik. Kau tengok Man punya tripod. Pasal apa tu? Dia ada lagi. Hmm. Aku recording mati. Korang dengar kan tadi bunyi-bunyi kan? Aku punya recording mati. Wah, tu mati pula. Recording tu? Biasa ni.
Pasal lah. Di sini dia kudu mati. Mannya lampu mula-mula mati. Belum. Korang jalan tak sampai 5 minit dah start dah. Wah, easy saya sini. Okay, sorry, mic aku jatuh. Okay, they will take break because the tempat is very busy. It's very busy. Okay, ada apa yang korang dengar ke? Okay guys, ini daripada my personal view tadi seorang. Tempat ni terlalu busy. Terlalu busy. Tadi tripod, actually tak tahu dapat capture ke tidak, tripod dia goyang. Dan kat sini. Kat sini. So tadi, there's one time, lepas ada ketawa kat atas, something walk kat belakang batu tu, bunyi pasir. Orang berjalan kat belakang pasir tu. It's very clear. Hopefully dapat capture lah tadi. Ada live ni, live firing ni. Hah? Betul eh? Korang kat mana lah? Situ Oh. Patutlah korang dengar bunyi sini kuat. View satu. Dekat sini, aku nampak ada stiker yang di Depan aku ni. depan kan. Itu tempat yang ada satu stiker di lama dia dekat kau. Tapi yang bunyi kuat tadi kiki tu betul-betul atas tu. Dalam 12 minit, dalam 12 minit kau duduk lah. 12. Duduk. Dan 12.30 end live lah aku. Korang take over. ni betul ni limited tau dia tu. Okay, we continue around 12:10 they will down until pukul 12:30 then someone will take over. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay guys, I'm Eddie. Okay, since Azman kat sana, okay, I nak cerita sikit apa yang jadi kat sini tadi whether kalau you all nampak I communicate, you nampak I bangun duduk, okay. On my ni sebelah sini atas ni, atas bukit ni tadi, bunyi ketawa, bunyi macam suara-suara orang, macam he was hunt. Okay. So tadi masa I bangun tu kat depan tu, sekejap lepas bunyi ketawa tu, ada bunyi orang berjalan. I heard somebody walking at the back. Because at the back there's a sand, right? Somebody was walking on the sand. Okay. Ni bukan Bukit Brown bro, ini kat JB bro, bukan Bukit Brown. Ayam masak madu, ini bukan Bukit Brown. Ini JB Tasik apa? Biru JB Tasik Biru. Nanti kita akan naik ke atas sikit. Okay, continue. Yes. Ya. Bring what to you? Bring what to you? You say bring it to me. Bring what to you?
Come on, I'm gonna be here for like 12 minutes. Certainly. I'm gonna be here for like 10, 12 minutes. Come on, do something. Make a noise again. Move something. Come on, do something for me. I'm going off in like 10 minutes. Hello? Hello? Assalamualaikum. Certainly. Apa? Bateri? Low? Everything okay? Yes. Thrilling bro. Dia main kat atas tu. Atas dia. Ketawa. Berapa kali dia buat. Kan? Tiba-tiba kan tadi man punya apa? Man punya tripod dia bergoyang gini. Cuba. Macam ada orang tolak. Tak tahu whether kamera belakang tu tak tahu dapat ke tidak tu. Man, dia main dengan kita punya elektronik man. Benda energy tu main dengan kita punya elektronik. Dia punya ini tadi indikator tinggi tu. Yang member kau sebelah on tak? TSC punya. TSC on. Kau punya tempat tu aku cakap kan tadi. Dia kacau kau punya. Yelah, kau punya main. Kau punya kan main dengan aku. Kau tu cakap kau tadi dia punya benda tu kacau kau punya tripod. Biarlah. Kalau boleh kan? Okay, dah. Kadang-kadang kan? Kalau setting punya By no means. kalau tak, bila kau akan mati. Ha? Kau boleh, nanti kau macam ni kan? Kau just tolong tapping je. Aku lagi tinggal 10 minit ni. Dah lah. Syuk. Dia tengah aktif ni. Don't disturb my life lah. Okay guys, I'm going to be here for another 10 more minutes and then somebody new will take over. Assalamualaikum. Tak ada niat untuk mengganggu, cuma berjalan malam. Assalamualaikum. Certainly. Guys, indicator for a while just now.
I'm not doing anything. I'm not doing any operation. I'm just exploring the place. You don't like me being here? I'm just exploring. I'm not doing anything. I'm not doing any rituals. I'm not doing any bad things. I'm just being here alone, exploring. That's all. Key. Key? What do you mean by key? Can you elaborate? Key to the other world? By no means. Work. War. War. Has there been a war here?
Probably there's a history of war here. Unsure. Okay, good. You want to tell me how many spirits are here? Or you want to tell me how old you are? Guys, the indicator here, look at that. Look at the indicator. You want to tell me how many spirits are here? Come on, tell me something. I'm listening. Okay, I want to ask you this. How many spirits are here? 3, 4, 5? How many of you are here watching me? Come on, tell me. So is it true? 5. Did I say the right word? 5. I'm just guessing. Is it 5? Just answer me yes or no. When I said 5 just now, you said solid. Suspicious. You are suspicious about? I'm just guessing. Why are you being suspicious? Come on, I only have a few minutes down here. Oh, you're telling me you're a boy? Okay, because I heard a giggling sound that sounded like a kid. Okay, a giggling sound that sounded like a little boy. Is that you? The one on top right here, is that you? The sound of a little boy. Is that you?